Pada 12 Jun 2025, penerbangan Air India 171 berlepas dari lapangan terbang Ahmedabad menuju ke London. Namun, beberapa saat setelah berlepas, kapal terbang itu mula kehilangan altitude walaupun muncungnya masih mengarah ke atas. Kru penerbangan lantas melakukan panggilan kecemasan, melaporkan kehilangan kuasa dan tolakan. Kapal terbang itu kemudian jatuh menghasilkan letupan besar diikuti dengan asap yang tebal. Ini adalah kemalangan yang sangat aneh dan jarang berlaku, yang mana pertama kali kapal terbang 787 Dreamliner mengalami kebinasaan dahsyat dan kemusnahan total tubuh badan pesawat dalam sejarah sejak operasinya bermula dari 2011. Dikala video ini diterbitkan, penyiasatan masih berlangsung macam mana kemalangan itu boleh berlaku pun. Tapi ada sesuatu yang lebih pelik pasal keseluruhan insiden ni. Bila kita lihat rakaman letupan tu, memang kita sangka mustahil ada orang boleh terselamat. Total loss. Pesawat itu membawa 230 orang penumpang dan dalam 12 orang kru dan semuanya mati. Kecuali seorang. Hanya seorang yang terselamat, iaitu Ramesh, seorang warga British berusia 40 tahun yang berasal dari India, adalah satu-satunya penumpang yang terselamat daripada kemalangan yang macam mustahil untuk ada orang hidup tu. Dan lebih aneh, dia duduk di kerusi 11A. Kerusi yang paling dikenali dan yang paling dibenci dalam industri penerbangan. Kenapa kerusi 11A ni dia sangat dikenali? Bukan kalau kita masuk dalam kapal terbang, kita tak berapa kisah pun lah duduk dekat mana pun kan? Okey, sebenarnya tak kisah langsung. Kalau naik kapal terbang, rasanya hampir semua penumpang dia nakkan untuk dapat duduk di bahagian kerusi paling tepi sekali kapal terbang, iaitu kerusi yang betul-betul sebelah dengan tingkap kapal terbang. Yelah, dapat tengok pemandangan. Kita rasa teruja dan kita rasa seronok bila kita dapat lihat keindahan muka bumi daripada altitude yang tinggi. Setengah jam je lah seronok. Lepas tu kita dah bosan, dah sambung tengok skrin. Dalam kapal terbang, label kerusi diberikan menurut abjad. Jadi A ni abjad yang pertama. Maksudnya kerusi 11A tu dia duduk tepi tingkap lah kan. Jadi baguslah. Apa masalahnya? Masalahnya tak ada tingkap. Inilah sebabnya kenapa orang benci sangat. Dia duduk bersebelahan dengan dinding putih. Dalam beberapa model kapal terbang Boeing, kerusi 11A ini dia terletak di bahagian tengah depan kelas ekonomi. Dia adalah satu-satunya kerusi yang tepi dinding tapi tak ada tingkap. Memang fahamlah kenapa penumpang yang dapat kerusi ni bengang dan dia jadi kerusi yang dibenci. Macam hang pergi punya jauh lah ke Pisa sebab nak tengok menara condong Pisa. Sampai-sampai tiba-tiba menara tu tutup sebab condong sangat kot nak tumbang dah. Hang pun bengang lah. Yalah, boleh je lagi nak enjoy dekat tempat lain dekat Pisa tu. Tapi tarikan utama tempat tu yang hang nak buat posing tahan bangunan konon-konon tu, itu yang tak ada. Punca kenapa kerusi 11A Boeing ni dia tak bertingkap adalah sebab sistem pendingin hawa kapal terbang. Biasanya ini terpakai kepada model kapal terbang murah lah yang dikawal disediakan oleh syarikat penerbangan murah. Udara bersuhu dan bertekanan tinggi dari luar diambil dan kemudian disejukkan sebelum dikitarkan semula di dalam kabin. Cara udara tu disalurkan adalah dengan menerusi tiub-tiub yang dibina di dinding kabin. Salah satu tiub tersebut terletak di tepi kerusi 11A model Boeing tersebut. Jadi memang sakit hati kalau dapat kerusi tepi dinding yang tak ada tingkap, tapi rasanya lagilah sakit jiwa kalau dapat kapal terbang yang tak ada aircon. Jadi bersyukur jugalah. Tapi itu pun bergantung kepada model kapal terbang. Tak semestinya kerusi 11A mesti duduk sebelah dinding kosong. Kadang-kadang dia duduk sebelah pintu kecemasan pun tak dapat nak tengok juga bahagian luar. Kadang-kadang kerusi yang best ini boleh terletak bukan 11A tapi 12A ataupun 13A, bergantung kepada model kapal terbang tersebut. Jadi kita dah tahu kenapa kerusi 11A ini sangat dikenali dan dibenci.
Tapi, apa yang membuatkan dia menjadi satu-satunya kerusi yang terselamat dalam hempasan kapal terbang Air India baru-baru ni? Adakah ciri istimewa kerusi 11A membuatkan dia satu-satunya yang terselamat? Ramesh menceritakan bahawa dia sendiri sebenarnya tak percaya macam mana dia boleh masih hidup. Bahagian depan kapal terbang setelah menghentam bangunan, dia kemudian terhempas di kawasan terbuka. Manakala bahagian ekornya pula tersekat pada satu bangunan. Lepas terhempas, Ramesh kata dia sempat buka tali pinggang keledar dan nampak ada ruangan untuk keluar. Rupanya kerusi 11A yang Ramesh duduk itu betul-betul di tepi pintu kecemasan yang berada di depan sayap kapal terbang tersebut. Tak dapat dipastikan apa yang berlaku, tapi nampaknya pintu kecemasan tu dia terbuka, dan disebabkan Ramesh yang paling hampir, maka dia dapat selamatkan diri. Pintu kecemasan kapal terbang ni dia dibuat dengan sangat-sangat kuat supaya nanti bila berlaku hempasan ataupun hentakan, pintu kapal terbang tu dia tak kemek dan dia boleh dibuka untuk keluar. Jarak Ramesh yang paling dekat dengan pintu kecemasan tu cuma beberapa inci mungkin adalah faktor utama yang membuatkan dia menjadi satu-satunya penumpang yang masih bernyawa sampai sekarang. Dalam situasi hidup dan mati, jarak beberapa inci ni mungkin mengubah segala-galanya. Cerita dia yang buat lagi pelik, sebenarnya menurut kebiasaan sepatutnya Ramesh adalah antara orang yang paling berkemungkinan untuk tak survive, yang paling berkemungkinan untuk unalive. Sebab Ramesh ni dia duduk di bahagian depan pesawat. Kajian statistik terhadap puluhan kes kemalangan kapal terbang dapati sebenarnya kawasan yang paling selamat adalah di bahagian belakang kapal terbang, bukan bahagian depan. Dalam banyak kes kemalangan, apa yang berlaku adalah kapal terbang tu jatuh menjunam pada bahagian muncung. Jadi bahagian depan itulah patut yang paling awal merasa impak dia. Impak itu diserap oleh kapal terbang bahagian depan, jadi orang yang duduk di belakang sepatutnya lebih berkemungkinan untuk selamat. Ironi dia, bahagian depan ni bahagian first class. Orang-orang kaya mengorbankan diri untuk selamatkan orang-orang di bahagian ekonomi. Cerita dia pula, hempasan Air India tu ternyata lain dari lain. Dia pelik atas pelik. Dia bukan jatuh muncung menghadap ke bawah, tapi muncung dia menghadap ke atas. Jadi kali ni terbalik, orang dekat belakang yang mula-mula merasai impak jatuhan pesawat. Bahagian ekor kapal terbang yang terhempas dulu. Orang di bahagian depan pula yang lebih berkemungkinan untuk terselamat disebabkan oleh serapan impak oleh bahagian belakang. Boleh jadi juga punca kenapa Ramesh tu boleh terselamat sebab dia duduk dekat dengan sayap kapal terbang. Sayap kapal terbang ni adalah antara struktur yang paling kuat dalam kapal terbang. Jadi dia mungkin menyerap dulu hentakan, maka Ramesh yang duduk betul-betul di bahagian depan sayap kapal terbang dapat terselamat. Makanya kalau macam tu, kedudukan tempat duduk seseorang dalam kapal terbang bukanlah faktor utama pun untuk menentukan sama ada dia boleh terselamat dalam apa-apa kemalangan. Faktor utamanya adalah jenis hempasan tu. Apa jenis kegagalan pada kapal terbang, pesawat tu jatuh macam mana, sudut dia macam mana, waktu tu berapa kelajuan pesawat, dan banyak kematian bukanlah berlaku daripada hentakan langsung pesawat dengan daratan, tapi berlaku daripada geseran di atas tarmac. Lagi biasa orang mati disebabkan oleh kebakaran dan letupan. Dan faktor-faktor ini semua sangat susah jika tidak dapat diramal dan dikira. Apapun semua ini taklah patut menakutkan kita untuk naik kapal terbang. Ialah biasanya bila berlaku berita-berita pasal pesawat kapal terbang jatuh, terbunuh semua orang, dia akan viral satu dunia. Tapi kapal terbang tetap merupakan pengangkutan yang paling selamat untuk kita naik. Anda lebih berkemungkinan 100,000 kali ganda untuk mati daripada kemalangan kereta. Dan anda lebih berkemungkinan 700 kali ganda untuk mati daripada panahan petir. Dan ini pun sangat-sangat jarang berlaku. Maka kesimpulannya, tak usah duk risau lah kot pasal kedudukan tempat duduk anda di dalam pesawat, dan tak payah duk kalut lah nak pergi cari kerusi duduk 11A juga. Jadi itulah dia sedikit sebanyak penerokaan kita kepada misteri yang berlaku dalam kemalangan Air India baru-baru ni, dan kenapa kerusi 11A itu satu-satunya yang
terselamat penumpang dia. Jadi apa pandangan anda? Tulis di bahagian komen. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Dan kalau anda menyokong saluran Ajar, boleh tekan butang join. Boleh pertimbangkan untuk menjadi ajar yang sangat-sangat membantu kami. InsyaAllah. Assalamualaikum.